Barisan panel-panel ni. Jangan bang. Yang besarnya ya. Kita tunggu sekian lama. Akhirnya sampai juga. Tapi alasannya begitu. Kita belum confirm. Kita tak boleh kata apa lah. Betul bang. Jadi kita tak boleh nak kononnya apa. Abang elok di sebelah orang kanibal tu. Oh, itai juga. Dia tak Kaki boleh. aku tutup Dia pakai tak stokin boleh. apa? Dia tak tengok kaki. Aisyah, Abang Pekin panggil Abang. Jaga kaki jaga dia. Elok kaki awak tu. Dia tak boleh tengok kaki. Nampak. Ada bau kaki Besok memang kelakar. Ada bau kaki ke tak boleh sekali. Siapa jadi Ryan? Serius lah semua. Serius lah. Alright guys. Dah selesai dah semua script reading apa semua. So abang pas solat kat surau kat sini. Okay. So diorang masih lagi kat sana. Jom kita gerak kan. Memang cerita dia jalan. Let's go. So dekat kelab golf. Susah betul bola golf. Let's go kan gerak. Tapi nak balik pun jam ni, aku rasa aku singgah Hatamas. Sebab dia pun dekat, memang dekat dengan Hatamas lah. Nak ada jam balik Putra Heights dekat Elite Highway ni memang padu lah. Let's go. Alright guys, aku baru sampai Plaza Damas. Aku lepak sini jap. Nak balik jam gila ni. Seperti biasa aku lepak kat uncle jap. Alright. Mona kat Publica. Tengok lah kalau aku sempat aku nak pergi kat dia. Mantap kan? Stay tune. Alright gang, aku suruh Uncle basuh kereta jap. Tak suruh basuh, boleh nak basuh. Uncle ni pelik betul. Alright. Tengok kereta dia kan. Hujan pun dia wax. Padahal kat luar hujan dia wax juga. Tak payah lawan lah kilat dia kan. Tu tengah wax tu tunggu kering sikit. Dia akan lap balik. Basuh dulu. So aku lepak sini jap kan. Sekejap lagi aku balik lah. Sebab nak balik sekarang jam. Mona kat Publica dia suruh aku pergi sana. Tapi kalau pergi sana lambat pula aku balik. So alang-alang tu aku rasa aku mungkin lepak sikit kejap, settle sini kejap, sementara nak elak jam ni balik rumah terus lah. So Mona balik kemudian sebab dia pun kereta asyik-asyik dengan aku. Sebab Mona ada meeting apa dengan member dia kat Publica tu. So tu Publica parking leceh kan, nak pakai parking apa semua memang susah sana. Right, so korang stay tune. Kita tengok asyik tangan Uncle basuh kereta memang padu. Siapa-siapa nak basuh kereta dekat Plaza Damas 3 Hatamas ni, datang. Masuk Plaza Damas 3, turun bawah. Dekat parking B2. Alright, tune guys. So pelik pun dia cabut. Ngam. Senang nak basuh. Mantap. So korang kalau nak beli pelik punya magnet ni, nanti aku letak link dekat description lah. Right. So yang ni senang kan sebab dia magnet je. Memang mantap. Aku letak link dekat description. Orang boleh beli. Okay. Dia sangat-sangat mudah. Event ke apa ke cabut je. Cun. Alright, settle. Kilat. Tengok dia duduk kuat kereta dia lagi kan. Mantap.
Aduh, pasang nombor plate balik. Let's go. Alright. Plate. Tak je geng. Dah, settle. Jun, belakang pula. Okay, belakang pula. Dah. Kuat. Mantap. Alright gang, jom kita gerak balik. Dah maghrib, aku berhenti Petronas sekejap kot. Solat maghrib kejap, lepas tu kita sambung perjalanan lah. Sebab aku harap-harap jam dia tak seteruk tadi lah. Tapi Mona kat Publica lagi. Aku macam nak pergi juga, tapi macam mengantuk gila kan. Aku keluar 5 pagi tadi kot. Kesian juga kat dia lepak dengan member dia je. Tapi tak apalah, aku hadap je lah jam sikit ni. Tapi berhenti solat maghrib sekejap. Solat penting kan. Apa pun, sibuk macam mana pun, solat kan. Alright, jom, let's go. Petronas Atamas ada surau. Tutuplah pula. Oh lama. Kita pergi minyak lain lah. Tutup pula geng. Renovation kot. Kita pergi Petronas Penchala. Sebelum terowong tu ada lagi satu. Jom. Alright geng, kita dah sampai Petronas Penchala sebelum terowong ni. Maghrib kat sini, lepas tu kita gerak balik geng. Let's go. Alright guys, settle. Jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jom balik kan. Tuh. Morning. 5.24 pagi guys. Jangan lupa geng, buka Molek FM. Aku on the way ke Molek FM untuk on air hari ni. Let's go geng. Sejuk pagi-pagi ni. Let's go. So korang pagi-pagi ni yang mana dalam perjalanan di Pantai Timur ke Kuantan, Terengganu, ataupun di Pahang, boleh buka Molek FM. Ataupun yang di luar daripada Pantai Timur, KL, boleh dengar live streaming kan. Ataupun di YouTube pada buka je Molek FM live streaming YouTube. Okay, so aku nak gerak ke sana lah. Sejuk Stay tune gang. Alright gang, dah sampai. Let's go. Bunyi sejuk apa-apa kita naik ke surau dia dulu sembahyang subuh dulu. Ngam-ngam subuh ni. Jom kita. Apa dia? Tu dia Molek FM. Alright gang. Settle. Aku nak kena pergi ke Selayang kejap lah. Okay, jom kita ke Selayang. Let's go. Good morning gang. 5.20 pagi. Hari ni salam subuh kan. Subuh pun belum lagi. Aku nak ke radio Molek FM. Hari ni dekat Konti kan. So kita jumpa di Molek FM kan. Let's go. Good morning Malaysia, Brunei, Singapore. Thank you. Alright gang, kita dah sampai dah. Ngam-ngam azan subuh. Kita pergi solat subuh dulu kan dekat surau kat atas. Let's go. Okay gang, kita selesai untuk hari ni. Besok pula gang. Alright, seperti biasa. Settle. Tunggu konten-konten Molek FM
dekat TikTok, dekat IG, dekat yalah semua platform lah. Dia gini nak tengok sisi lain Peking Ibrahim, tengok konten TikTok Molek FM. Sebab dia kena bully. Dia kena paksa. Jolo weh. Bini aku pun tak percaya. Ya betul buat konten TikTok macam tu. Sebab aku selama ni tak pernah dia ajak buat konten TikTok, aku tak pernah masuk. Kita train dia, kita train supaya Kak Mona senang hidup dia nanti. Ya. Kita train Peking Ibrahim. So kita jumpa besok di Molek FM, okay? Seperti biasa kan. Streaming. Kalau kat KL streaming, buka je YouTube. Cun. Alright gang, let's go. Jom kita balik. Selesai hari ni. Besok pula. Let's go. Alright gang, Putra High kita sampai. Okay gang, dah sampai rumah dah. Apa pun aku tak tahu nak makan apa ni. Perut lapar tapi macam dah nak diet balik. Makan telur rebus je lah 2 biji pun dah settle lah ni. So stay tune gang. Kita tengok apa aktiviti hari ni. Let's go.